Korang pernah terfikir tak kenapa setiap kali raya Jekyll mesti antara jenama yang jadi pilihan ramai? Kalau nak tahu, Jekyll ni sebenarnya bermula dari sebuah kedai kain kecil dekat Muar. Masa tu tahun 1983. Korang nak sedap promote produk dan servis korang? Roger je. Dan sekarang, Jekyll dah jadi salah satu jenama yang besar di Malaysia, terutama sekali bila musim raya. Semuanya bermula dengan Muhammad Jekyll bin Ahmad yang mula jual kain kecil-kecilan sebelum pindah ke segamat pada tahun 1985. Pada tahun 1997, ada krisis kewangan yang melanda. Banyak bisnes jatuh, termasuklah brand Jekyll. Tapi, diorang tak duduk diam. Diorang terus buat langkah berani dengan mula import kain sendiri. Dari situlah, Jekyll bukan je dapat survive, tapi dapat terus berkembang pesat hingga menjadi jenama nombor 1 dalam tekstil Malaysia. Salah satu langkah yang paling power yang Jekyll pernah buat adalah diorang pernah beli panggung wayang Rex dekat Segamat dengan harga 1.6 juta. Tapi Jekyll ni bukan nak tengok movie tau. Diorang nak simpan kain kat situ. Dari situlah stok diorang makin banyak dan cawangan diorang makin besar. Masuk tahun 2025, koleksi baju Melayu Jekyll jadi bertambah menarik. Ada cekak musang yang regular fit. Lepas tu kain dia pula menggunakan fabric Italian Martinez. Dan ada banyak lagi pilihan warna yang trendy. Contohnya light mint green, lavender dan macam-macam lagi. Kalau korang nak lagi nampak smart, pakailah baju yang slim fit. Ada warna deep emerald green, navy blue, maroon dan banyak lagi lah. Kain dia pun bukan biasa-biasa. Dia pakai fabric Italian Paloma. Kalau nak nampak handsome pula, pakailah baju Jekyll. Confirm terselah kemacuan tu. Bukan baju lelaki je ada. Untuk perempuan pun ada juga. Baju kurung moden, warna kuning lembut yang banyak jadi pilihan ramai. Baju yang simple tapi ada kelas gitu. Ada juga koleksi sedondon untuk satu keluarga, dari mak ayah sampai ke anak-anak. Semua orang boleh matching. OOTD pagi raya korang confirm lagi cantik. Tahun ni Jekyll lagi meriah sebab kumpulan senario jadi duta rasmi untuk Jekyll. Ramai juga artis-artis lain yang jadi duta. Contohnya Fatah Amin, Amira Uthman. Lepas tu, siapa lagi? Cuba korang komen. Dengan strategi marketing yang power, fabric yang premium dan rekaan yang sentiasa up to date. Tak pelik lah kan? Setiap kali masuk bulan puasa, orang ramai dah mula sebut Jekyll. Jangan lambat-lambat. Nanti tinggal SSL je. So, kalau belum grab lagi baju raya daripada Jekyll tahun ni, baik dapatkan cepat. Tunggu apa lagi? Tekan beg kuning sekarang sementara stok dan saiz masih ada. Jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.